Dekolonisasi merupakan satu proses pembebasan sesebuah negara daripada penjajahan kuasa asing. Proses ini bukan sahaja melibatkan kemerdekaan dari segi politik dan pentadbiran, tetapi juga merangkumi pembebasan daripada pengaruh luar dari segi pemikiran, budaya serta identiti masyarakat. Dalam konteks Tanah Melayu, penjajahan telah berlaku sejak berabad lamanya. Bermula dengan kedatangan Portugis pada abad ke-16, diikuti oleh Belanda dan akhirnya British yang membawa perubahan paling besar terhadap sistem pentadbiran negara. Penjajahan ini telah mengubah struktur ekonomi dengan memperkenalkan sistem ekonomi berasaskan ekspor seperti biji timah dan getah, serta mewujudkan masyarakat berbilang kaum melalui dasar kemasukan buruh luar. Selain itu, penjajahan barat juga berkait rapat dengan perkembangan pemikiran moden di Eropah. Zaman Renaissance telah membuka ruang kepada pemikiran yang lebih bebas dan tidak lagi terikat kepada tradisi lama. Seterusnya, revolusi saintifik dan revolusi industri telah membawa kemajuan pesat dalam bidang sains dan teknologi. Perkembangan ini memberi kelebihan kepada kuasa barat untuk meluaskan pengaruh mereka ke seluruh dunia, termasuk ke Tanah Melayu. Mereka bukan sahaja datang sebagai penjajah dari segi fizikal, tetapi juga membawa bersama cara berfikir yang berasaskan rasional, logik dan kemajuan material. Kesannya, masyarakat tempatan secara tidak langsung terpengaruh dengan cara pemikiran barat ini dalam sistem pendidikan, pentadbiran dan juga gaya hidup seharian. Ini menunjukkan bahawa penjajahan bukan hanya berlaku secara luaran tetapi juga melibatkan penjajahan minda. Namun begitu, dalam keadaan ini telah wujud kesedaran dalam kalangan masyarakat tempatan tentang kepentingan untuk membebaskan diri daripada penjajahan. Kesedaran ini menjadi asas kepada kebangkitan semangat nasionalisme yang semakin berkembang dari semasa ke semasa. Perjuangan ke arah kemerdekaan ini kemudiannya dipimpin oleh tokoh-tokoh tempatan yang berusaha membawa suara rakyat. Antara tokoh utama yang memainkan peranan penting ialah Tunku Abdul Rahman yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan Malaysia. Dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, usaha untuk mencapai kemerdekaan telah dilakukan melalui pendekatan rundingan secara aman dengan pihak British. Pendekatan ini menunjukkan kebijaksanaan pemimpin tempatan dalam memastikan kemerdekaan dapat dicapai tanpa pertumpahan darah. Semangat nasionalisme semakin kuat apabila rakyat daripada pelbagai kaum bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Perpaduan ini menjadi kekuatan utama dalam memastikan suara rakyat didengari dan dihormati oleh pihak penjajah. Hasil daripada usaha berterusan ini, satu persetujuan telah dicapai dan Tanah Melayu akhirnya berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Menjelang detik bersejarah tersebut, suasana penuh dengan harapan dan semangat patriotik dapat dirasai. Ribuan rakyat telah berkumpul untuk menyaksikan saat yang dinantikan ini. Tunku Abdul Rahman melaungkan dengan penuh semangat. Merdeka! Merdeka! Laungan ini bukan sekadar satu ungkapan tetapi simbol kebebasan yang menandakan berakhirnya penjajahan dan bermulanya era baru bagi negara. Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia mula berkembang sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat tanpa pengaruh penjajah. Negara mula membina sistem pentadbiran sendiri serta merancang pembangunan dalam pelbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan dan sosial. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur, sistem pendidikan kebangsaan,
serta pengukuhan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Namun begitu, dekolonisasi tidak terhenti setakat kemerdekaan fizikal sahaja. Ia juga melibatkan usaha berterusan untuk membebaskan pemikiran daripada pengaruh Barat yang masih wujud dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, masyarakat perlu membina jati diri berasaskan nilai tempatan, kearifan budaya serta pegangan agama agar tidak terlalu bergantung kepada acuan Barat dalam membentuk pembangunan negara. Pendekatan ini penting bagi memastikan pembangunan yang dicapai adalah seimbang, bukan sahaja dari segi material tetapi juga dari segi rohani, emosi dan intelektual. Selain itu, konsep kesejahteraan juga perlu diberi penekanan dalam membentuk masyarakat yang harmoni, di mana hubungan antara manusia, alam dan Tuhan sentiasa berada dalam keadaan seimbang. Kesimpulannya, dekolonisasi merupakan satu proses yang berterusan dalam membina identiti dan kedaulatan negara. Ia bukan sekadar tentang mencapai kemerdekaan, tetapi juga tentang mempertahankan kebebasan tersebut serta memastikan pembangunan negara boleh dilakukan mengikut acuan sendiri. Sebagai generasi hari ini, kita perlulah menghargai pengorbanan para pejuang kemerdekaan dan juga perlu memastikan kebebasan ini akan terus terpelihara untuk generasi akan datang.